Atomy, Grab Pay Later, S Pay Later. What do they have in common? Buy now, pay later. Macam familiar kan? Recently, lebih ramai Gen Z menggunakan sistem pembayaran ini yang dikenali sebagai Buy Now, Pay Later, BNPL. BNPL membolehkan pembayaran ansuran tanpa faedah. Ini perbezaan utama dengan kad kredit. Bayaran itu biasanya is broken into 3 or 4 month installments. Mengikut WorldPay, BNPL bersama digital wallets dan kad kredit and debit akan terus menjadi one of the payment methods di Singapura. Sebanyak 79% Gen Z dan 62% of millennials telah menggunakan BNPL. Tetapi, kenapa kebanyakannya orang muda? Senang kata, kerana ia senang dan is less taxing on our wallets. Bayangkan, minyak wangi yang berharga $300 boleh dibayar gunakan BNPL. So, monthly payment hanya $100 tanpa interest. Tapi ekonomi yang tak menentu juga menjadi penyebab. Things are getting more expensive dan belia di merata dunia is feeling the pinch. Ada juga kebimbangan with the increasing use of BNPL. Ia digunakan untuk membayar barangan harian instead of more expensive items untuk manage finances. Menurut Dr. Ben, Profesor Madya Kewangan di INSEAD Business School. Apa pendapat korang? Is BNPL useful or you all rasa ia boleh membahayakan? Jangan lupa to share your thoughts di ruang komen.